الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وزيادة يقينك غاية الجمع. Dan pertambahan yakin engkau itu ialah ghayatul jam'i, itu ialah kemuncak daripada maqam jama'. Keluar engkau daripada engkau ialah jama'. Bertambah yakin engkau itu ialah kemuncak maqam jama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertambah yakin engkau itu ialah tujuan maqam jama' ataupun pengakhiran maqam jama'. Maqam jama' ni dinamakan juga dengan maqam fana. Maqam fana, maqam yang diri tak ada. Maqam fana ialah maqam diri tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam diri tak ada ni ialah kerana memandang akan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab memandang akan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maqam fana ialah maqam tidak memandang upaya diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maqam
Fana ialah maqam tidak memandang upaya diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah maqam kehambaan yang paling tinggi sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ni bila disebut dengan ghayatul jam'i, ghayatul jam'i ialah kesudahan, kemuncak, habis maqam jama'. Inilah tujuan yang kita nak capai. Kita nak capai maqam ghayatul jam'i, diri tak ada. Melihat semua perbuatan Allah. Melihat semua perbuatan Allah. Bila melihat semua perbuatan Allah, boleh terima semua takdir-takdir Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalahnya tak boleh terima takdir-takdir Allah sebab masih belum memandang Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat perbuatan dia, perbuatannya penuh dengan hikmah. Sebab dia Tuhan yang maha hakim. Dia buat semua betul, dia buat semua kena, semua dia. Allahumma salli ala sayyidina. Contohnya, ada orang yang tunang putih tunang, teriak nangis sebab nak juga tu tapi terputus. Pasal apa? Sebab tak memandang Allah. Sebab tak memandang akan Tuhan. Kalau memandang akan Allah, seseorang tu akan melihat tentu ada hikmah daripada perbuatan Allah. Tuhan ni dia Rabb, dia Tuhan, dia ialah pentadbir. Dia maha pentadbir, mentadbir segala-galanya daripada langit ke bumi. Di langit dia mentadbir, di bumi dia mentadbir. Tidak ada sehelai daun yang jatuh ke bumi melainkan dengan pengetahuan dan izin dia barulah jatuh. Tak usah kata buah. Sehelai daun yang jatuh di bumi semua dengan izin Allah. Semua tak berani bergerak melainkan semua berlaku dengan pergerakan yang Allah izin. Kalau sehelai daun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau sehelai daun pun dengan izin Allah, apatah lagi hal lain. Ada aset-aset, ada jawatan. Tak ada jawatan. Allah nak terima, nak. Allah nak. Kalau tak mau Allah, kalau tak mau terima perbuatan Allah, Tuhan suruh keluar daripada bawah bumi, pergi cari tempat lain. Kalau tak mau terima lah perbuatan Allah, kehendak Allah, takdir Allah, pergi cari bumi lain, pergi cari langit lain. Allah kata, man lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhruj min tahti samai wa liyatlub rabban siwai. Siapa tak sabar dengan ketentuanku, tak redha dengan, siapa yang tak sabar dengan ujianku, tak redha dengan takdirku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada bawah langitku, cari Tuhan selain daripada aku. Itu kemurkaan Allah. Tak boleh redha dengan takdir Allah, kita tak beriman dengan qada dan qadar. Faham tak? Qada dan qadar tu rukun iman tu. Faham? Rukun iman. Kalau kita tak boleh terima qada dan qadar, iman kita bahaya. Sebab itu disebut wa ziyadatu yaqinika ghayatul jam'i. Orang yang duduk di maqam jama' ialah orang duduk di maqam yakin. Ziyadatu yaqinika, bertambah yakin engkau. Yakin apa? Yakin ialah ibarat daripada kuatnya iman. Orang yang kuat iman itu ialah orang yang berada di maqam fana. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah qabul semua hajat kita dan kita semua. Allah mudahkan urusan kita, lampu dosa kita semua, dekatkan kita semua dengan dia. Amin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.